Seorang jemaah haji yang uzur akan ditemani oleh seorang petugas haji. Jadi mereka ni akan uruskan semua daripada bimbingan haji mereka, pergerakan mereka kalau dia nak pergi ke ke tandas dan sebagainya. So jadi peneman-peneman ni lah yang akan menemani mereka. Alhamdulillah Majid terpilih kan. Ni budak-budak ni tolong banyak. Dia angkat ni kursi roda tu kan. Angkat macam ni berat pun boleh dia angkat. Wukuf di Arafah merupakan kemuncak bagi ibadah haji buat 31,600 jemaah haji Malaysia, dan menerusi program peneman ini membuktikan komitmen tinggi tabung haji dalam memastikan semua jemaah haji Malaysia dapat berwukuf di Arafah pada hari ini. Dan di sinilah, detik inilah menjadi satu detik yang tidak akan dapat dilupakan oleh sang pendosa, sang penghamba, dalam mengharapkan keredaan, keampunan dan juga keafiatan daripada Sang Pencipta. Laporan Pak Ruslan untuk Bernama.